Kegarisan sedia mula. Yeay, kita dah menang. Tak, sedihnya kalah. Tak nak dah masuk lepas ni. Asyik kalah je. Macam ada orang kat situ. Kenapa ni? Kenapa ni, boy? Kenapa sedih-sedih je ni? Hari tu saya kalah lumba lari. Lepas ni saya tak nak dah masuk. Asyik kalah je. Berapa kali dah awak masuk ni? Baru pertama kali. Lepas tu macam mana awak cakap selalu kalah? Baru sekali awak dah putus asa. Kita kena berulang kali fikir positif. Kita boleh menang. Awak dah berusaha ke? Tak, Awak ada berlatih tak? tak ada. Macam mana awak nak menang? Lepas ni awak nak kena buat apa kalau awak nak menang? Kena berlatih bersungguh-sungguh. And awak kena ada mindset yang positif. Mana boleh fikir negatif. Kalau tidak macam mana nak menang? Betul tak? Betul? Boleh boy. Lepas ni kita berlatih, okey? Jangan sedih-sedih lagi tau. Okey. Betul lah teacher cakap. Kalau aku berusaha, aku akan menang.